Alhamdulillah, Kasih balik tepat pada waktunya. Kenapa, Mak? Pergi siap cepat, tukar baju, pakai jubah tau. Teman Mama pergi masjid. Pergi masjid? Kenapa pergi masjid? Kenapa pergi masjid? Pergi masjid, solat, tausiah. Takkanlah berkelah pula dekat masjid tu. Alah, sebelum ni Mak elok je solat kat rumah. Tak pernah pergi masjid. Hari ni nak pergi masjid pula. Kasih Mama lah. Mama lagi pun kasi penat lah. Satu hari ni kelas, lepas tu tadi balik jam teruk pula tu. Astaghfirullahalazim. Banyaknya syaitan bergayut. Jangan nak bagi alasan. Cepat siap. Siap cepat. Mama tunggu kat bawah. Pakai jubah tau. Mama tunggu kat bawah. Tak ada. Mama. Cepat. Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hafsah. Saya Sharifah Alawiyah. Saya Khadijah. Hafsah. Saya ni ketua muslimat kat sini. Tak pernah nampak awak berdua sebelum ni. Kira pertama kali dekat sini sebab anak saya Ustaz Said Jazlan akan bagi tausiah. Oh, ni maknya Ustaz Jazlan. Ya. Masya Allah. Saya sebenarnya dengan kawan saya ni pergi juga masjid kan. Selalu pergi. Selalulah pergi tapi sembahyang tarawih tak pernah tinggal lah dekat masjid Asyakirin. Kiranya masjid Ni pertama kali. Pertama kali kat sini. Jauh kan? Jauh. Kasih mana? Kasih mana? Ada. Kau tadi boleh tadi ada tadi. Kenapa tak boleh duduk belakang Sini saja? cepat. Ni budak Kasih ni kadang-kadang kan. Aduh. Telefon aku. Budak. Gimana Kasih ni mana? Kenapa tak baju mak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah muslimin dan muslimat sekalian, kita berada majlis ilmu Taman Syurga. Kerana alhamdulillah kita terpilih untuk berada di dalam majlis yang diberkati Allah SWT. Sebenarnya saya baru saja pulang daripada Tarim.